Dia waktu tu imam kadang-kadang bila semayang, dia skip, dia tak baca ayat kursi lepas daripada semayang. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, dia tengok dah lewat dah. Al-Fatihah, dia kata, pakai baca Fatihah, doa. Tuan-tuan, sedangkan yang disuruh oleh Nabi dalam hadis terang ni apa dia? Ayat kursi. Jangan miss. Nabi kata, barang siapa yang tiap-tiap kali habis semayang, dia tak miss baca ayat kursi. Ayat kursi ni apa tuan-tuan? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Itu ayat kursi. Baca sampai habis. Kalut macam mana pun. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim. Yang ni Nabi tak pernah miss. 3 kali istighfar. Lepas tu kalut ayat kursi jalan. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Baca sampai habis. Pasal apa? Pasal Nabi kata, bang siapa yang membaca ayat kursi di akhir tiap-tiap sembahyang fardu, tak ada apa boleh halang dia daripada masuk syurga melainkan mati. Orang tanya balik, ni apa maksudnya yang tak boleh halang dia masuk syurga melainkan mati? Maksudnya ialah lepas mati syurga tentu dia akan dapat, cepat atau lambat, tapi syurga memang dia dapat. Macam tu punya Nabi pesan, kita boleh tinggal tak baca ayat kursi. Jangan tuan-tuan, jangan.